Hani izinkan tak kalau suami Hani nak berpoligami? Boleh kot. Yelah nak buat macam mana kan? Tu hak dia kan sebagai suami. Kan? Lagipun kalau benda tu dah terjadi, I lah kena minta maaf. Sebab dia takkan kahwin lagi kalau isteri pertama tu perfect. So, mestilah kalau dia kahwin lagi, isteri pertama tu tak perfect lah. So, I tak perfect. So, isteri pertama tak perfect. So siapa nak cari bodoh? Jodoh. I mean, bodoh, jodoh. Hani macam kena bully je dengan Beh. Bully? Merepek lah Kak ni. Yalah, Hani kena buat kerja rumah, lepas tu kena cari duit. Betul juga. Tapi, kenapa Hani kena minta maaf walaupun dia yang salah? Betul juga. Betul lah. I ni mangsa boleh. Ya.